Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Abang Botak DIY. Yang masih belum subscribe saya punya channel, boleh tekan butang subscribe. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, untuk ini saya ada satu projek untuk perodor arus, di mana saya punya seat di bahagian tengah tersangkut. Jadi orang belakang susah nak masuk untuk seat yang single ni. Untuk double seat dekat sebelah sana tu dia okey, dia boleh, orang kata boleh 2 kali lipat lah. Tapi sebab dia 2 seat jadi leceh sikit lah. Dia macam yang single ni senang sikit. Kalau tuan-tuan tengok, bila saya tarik yang satu ni dia akan berlipat. Dan secara automatiknya yang lipatan kedua tu akan menyebabkan seat tu akan naik ke atas, jadi memberikan ruang untuk orang nak masuk ke belakang. Jadi masalah sekarang ni, saya punya seat ni dah pun tersangkut. Dia tak boleh nak angkat dah tuan-tuan dan puan-puan dia tak boleh nak lipat lah. Jadi apakah puncanya? Itulah, jom kita tengok apakah puncanya. Kita akan repair, tengok apa masalah dia. Tu dia. Okey tuan-tuan, saya tunjuk sikit lah yang sebelah seat yang satu lagi ni, yang double seat ni. Yang double seat ni okey tuan-tuan dan puan-puan dia boleh 2 kali lipat, jadi boleh angkat lah. Orang boleh masuk melalui ini, tapi disebabkan seat dia yang double seat lebih kurang kan, jadi leceh sikit lah. Yang sana dia single, jadi orang nak keluar masuk lebih mudah. Jadi saya perlukan repair yang sana lah. Kalau yang ni okey ya tuan-tuan kita lipatkan dulu yang pertama, dan yang kedua boleh angkat terus saja. Dia macam ni. Cerita dia sekarang ni, yang single sana tu dia tak boleh nak angkat macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya akan repair yang sebelah sana ni supaya dia pun boleh terangkat kembali lah. Dia ada sesuatu yang tercabut, saya rasa di bahagian ni bahagian ni tuan-tuan dia mungkin ada kabel yang tercabut, patah ataupun terputus. Jadi nak kena buka cover ni dan cek apakah punca dia tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jom. Okey tuan-tuan dan puan-puan, sebelum tu saya kena buka dia punya cover dululah. Kita tengok ada apa masalah kat dalam tu tuan-tuan Okey tuan-tuan dan puan-puan cover pun saya dah buka lah. Dia punya cover dah buka, dan kita tengok apa punca, apa masalah dia tuan-tuan dan puan-puan ini ada satu macam besi yang patah tuan-tuan yang patah. Besi yang patah. Jadi mungkin disebabkan benda ni lah puncanya. Saya punya seat tu dia tak pantulkan balik. Okey tuan-tuan dan puan-puan, melihat daripada keadaan di sini jelas kelihatan bahawa dia punya kabel yang hook dia tu dah pun patah, nampak. Dah tak melekat di lubang dia tuan-tuan ini adalah yang tempat serpihan yang tadi tu, nampak. Dia sudah patah, rapuh tuan-tuan dia punya cangkok dia tu. Jadi dia tak boleh nak lipatkan kursi tu Okey, kalau tuan-tuan boleh lihat, ini yang serpihan tadi tu dia dah patah. Jadi nak kena ikat balik tuan-tuan kita kena ikat balik supaya dia berada di tempat asalnya. Tu dia punca, semua ni punca tuan-tuan. Okey, untuk mengikat dia kembali saya menggunakan kabel tie tuan-tuan
Kabel tie sebab yang ni yang ada pun tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan boleh ada besi dawai lagi cantik, lebih kuat dan lebih kukuh lah. Jadi untuk yang ni saya pakai sementara waktu menggunakan kabel tie. Jadi tuan-tuan yang ada dawai, saya rasa better pakai dawai lah. Dia lebih kuat dan lebih kemas. Saya akan membuat kerja-kerja mengikat dia supaya dia lekat balik dekat lubang tu tuan-tuan. Okey tuan-tuan, ini hasil daripada ikatan saya lah. Jadi tuan-tuan yang buat kerja lagi kemas ikatannya tu dipersilakan lah, mengikut kreativiti masing-masing lah. Janji dia punya cakok dia lekat tuan-tuan. Okey tuan-tuan, sekarang saya akan membuat percubaan sama ada berjaya ataupun tak. Jadi kita test dulu tuan-tuan. Tu dia. Terangkat tuan-tuan dan puan-puan, mana kata saya punya kerja agak menjadi tu dia. Jadi saya akan test lagi sekali supaya memuaskan hati. Okey tuan-tuan, terbukti berjaya dan puncanya adalah hook dekat kabel tu lah. Tu dia. Okey tuan-tuan dan puan-puan, saya akan pasang semula cover dekat sini lah. Kerja pun dah selesai dan hasil dia menjadi. Jadi kita pasang balik cover dia. Okey tuan-tuan, selesai untuk pasang balik dia punya cover dia lah. Tu dia dah terletak elok. Skru pun ada 2 saja, masukkan saja dan kunci saja tuan-tuan dan puan-puan. Okey, semua dah selesai, dah pasang cover semua. Jadi saya akan test buat kali yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan. Okey, terbukti berjaya dan berkesan. Jadi siapa-siapa yang ada masalah ni boleh inilah punca dia. Bolehlah kalau nak ikut cara saya tu tuan-tuan dan puan-puan. Okey tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa setakat ini sajalah perkongsian saya macam mana kalau seat tersangkut untuk kereta perodua arus ataupun kereta-kereta yang seangkatan dengannya. Saya rasa mechanical system dia lebih kurang sama saja tuan-tuan. Okey, bertemu kita lagi di lain video, lain masa, lain waktu dan lain ketika dan juga lain perkongsian. Yang masih belum subscribe saya punya channel Abang Botak DIY, boleh tekan butang subscribe. Okey, bertemu kita lagi tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.